Kemangi merujuk kepada Kampung Kemangi yang terletak dalam kawasan Kupang, di daerah Baling. Kawasan ini merupakan sebuah penempatan kampung yang dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi serta bentuk muka bumi berbukit yang menjadi ciri utama laluan di sini. Dari sudut pemanduan, Kemangi bukan sekadar kampung biasa, ia menjadi titik permulaan kepada antara salah satu laluan paling mencabar di utara semenanjung Malaysia. Apabila perjalanan diteruskan meninggalkan Kemangi, menuju ke arah RNR Bintang Hijau, pemandu akan mula memasuki satu laluan mendaki yang terkenal dalam jaringan Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan ke Jeli. Laluan ini dikenali dalam kalangan pemandu berpengalaman sebagai antara bahagian yang paling mencabar dari segi pendakian. Keadaan jalan yang mula meningkat secara beransur-ansur, digabungkan dengan jarak pendakian yang panjang, menjadikan ia satu ujian awal kepada keupayaan kenderaan dan kecekapan pemandu. Bagi kenderaan berat seperti lori, bahagian ini memerlukan perhatian khusus. Pemilihan gear yang tepat perlu dilakukan lebih awal bagi mengelakkan kehilangan momentum ketika mendaki. Kesilapan kecil di peringkat awal boleh memberi kesan besar apabila memasuki pendakian yang lebih curam di hadapan. Walaupun pada pandangan kasar laluan ini kelihatan biasa, realitinya ia adalah permulaan kepada satu perjalanan yang menuntut fokus, pengalaman dan disiplin pemanduan yang tinggi.